BFP telah berusaha keras melalui berbagai inisiatif yang melibatkan dari segi aspek polisi, tindakan, pemantauan, pelaporan dan juga rangkaian kerjasama. Salah satu contoh utama ialah inisiatif di bawah Iskandar Puteri Rendah Carbon IPRK. Dah masuk tahun ke-4, 4.0. Kita peruntukan daripada setakat awal dalam 100,000 lebih, 400,000, 500,000, dan insyaAllah next year kita tambah lagi jadi 700,000. Because penyertaan ramai, banyak penyertaan, tapi setiap penyertaan tu kita akan nilai dulu projek-projek yang betul-betul relevan, dapat memberikan hasil yang baik. Pihak berkuasa tempatan memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat pembangunan mampan atau dipanggil SDG. Mereka melaksanakan dasar-dasar hijau melalui perancangan bandar yang mampan, pengurusan sisa yang cekap serta promosi tenaga boleh baharu. Kita sendiri dapat melihat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri merupakan salah satu aktiviti contoh di negeri Johor yang cemerlang dalam melaksanakan inisiatif bagi SDG 13 tindakan iklim sejak tahun 2015. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya merasmikan majlis penutup seminar kolaborasi Sinergi Mampan Government University Community Industry atau GUCI. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.